mau jadi hero saja. Apa benda tak ada bau? Manusia perlu di tak ada bau kan? Ada lagi bau benda dia orang lagi suka. Kalau tak betul ya. Adakah ini babi matai bunuh orang? Kalau tai babi boleh bunuh orang, peternak babi dengan pihak makan babi semua tak payah cerita, semua di bawah bumi. Ini mau kaji sikit, jangan sebut-sebut tipu dengan orang, tak baik. Jadi maksudnya boleh dikatakan UMNO ni tak betul lah. Boleh kata tak betul. Apa nak takut? Okay. Kita bukan nak kacau, kita tak ada kuasa nak kacau. Kita cuma nak tenang saja. Tapi dia cakap kita peternak haram. Ya tahu tu. Dia cakap peternak haram. Tapi saya mau tanya, income tax ada haram kah? Income tax haram kah? Di Saudi sana bawah ada, atas ada. Kita atas bawah ada. Tapi kita tak main maju. Malulah. Malu. Saya harap kita pemimpin, dia jangan kacau, jangan taruh racun bangsa dengan bangsa. Yang tadi saya sebut tu, tiap agama mesti aman, tak ada sensitif itu manusia. Setelah 50 tahun mengutip cukai dari para penternak dan berdiam diri, UMNO kini mula dengan mengkambing hitamkan penternak dengan gelaran penternak haram, semata-mata untuk menutup kelemahan pentadbiran mereka di dalam kerajaan negeri yang menjadi punca sebenar penternakan babi semakin berleluasa. Ulasan ahli jawatan kuasa Persatuan Penternak ini sekali lagi mampu menjelaskan bagaimana UMNO Barisan Nasional cuba menyembunyikan fakta bahawa beberapa tahun dahulu pihak penternak telah bekerjasama dan mematuhi arahan kerajaan negeri dengan mengeluarkan sejumlah belanja yang besar bagi mengatasi masalah pencemaran bau babi. Namun kerajaan negeri langsung tidak pernah turun pandang untuk melihat usaha telah dilakukan oleh penternak. Setelah berpuluh-puluh tahun kerajaan Barisan Nasional UMNO ini mengumpul kekayaan dengan mengutip cukai dari penternak babi, kini mereka menggelarkan pembayar cukai mereka ini sebagai penternak haram. Hanya setelah buletin utama TV3 membuat liputan, isu yang sepatutnya berkisar tentang masalah pencemaran kini bertukar wajah kepada isu perkauman, semata-mata kerana UMNO Barisan Nasional mahu menjadi hero bagi menutup kelemahan mereka selama 50 tahun dulu dalam mentadbir kerajaan negeri Melaka. Kita berharapkan supaya kerajaan bertindak tegas, supaya jangan berlaku bagaimana berlaku di Bukit Banduk apabila berlakunya kematian beratus orang berkenaan dengan penyakit JE ini, barulah kita nak tindak dan kita mula menunjuk jari kepada jabatan dan kementerian masing-masing. Ketua Ombudsman Penternak sepatutnya telah mengeluarkan minimum 10,000 ekor sehingga semalam. Katanya kegagalan penternak mematuhi apa yang dipersetujui bakal mengundang tindakan tegas kerajaan. Penternak pula mendakwa sukar membawa keluar babi ekoran larangan Negeri Sembilan dan Selangor memasuki negeri terbabit. Oleh penternak meminta kerajaan negeri berunding dengan negeri terbabit termasuk Johor. Katanya jika tidak, penternak memerlukan lebih masa untuk melaksanakannya. Secara tiba-tiba UMNO bertegas cuba menunjukkan bahawa mereka lah hero dalam isu pencemaran peternakan babi. Bagi menutup fakta bahawa kerajaan UMNO Barisan Nasional lah yang telah memberikan kebenaran dengan mengutip cukai yang banyak dari para penternak puluhan tahun yang dulu. Kerajaan UMNO Barisan Nasional Melaka memberi masa yang suntuk kepada penternak untuk memindahkan babi, sedangkan peternak telah merayu agar kerajaan berunding dengan kerajaan negeri-negeri lain bagi memudahkan proses pemindahan babi. Ini kerana pemindahan babi ke negeri lain adalah di luar kuasa penternak. Namun permintaan penternak ini sekali lagi tidak diendahkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Secara terburu-buru mahu mengenakan tindakan tegas dan menyalahkan penternak babi semata-mata. Mengapa ketegasan ini tidak ditunjukkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional 50 tahun dahulu? Jawapannya tetap sama, kerana mereka telah memberi kebenaran
menternak babi secara senyap melalui kutipan cukai kepada penternak. Kini mereka cuba menjadi hero di mata masyarakat Melayu pula demi menutup malu dan kesalahan lampau mereka. UMNO dan Barisan Nasional cuba memberi gambaran negatif kepada penternak babi melalui media massa yang mereka kuasai. Akhirnya, sekali lagi, penternak yang berbangsa Cina ini dipersalahkan. Benarkah kerajaan UMNO Barisan Nasional Melaka serius menangani isu ini? Jika benar, mengapakah keseriusan ini hanya bermula setelah 50 tahun? Kenapa keseriusan kerajaan UMNO Barisan Nasional bertindak hanya bermula setelah TV3 menghebahkannya di rangkaian media? Atau adakah keseriusan kerajaan UMNO ini hanyalah sandiwara politik mereka seperti yang didakwa oleh pengusaha Shelley ini? Bagi saya isu babi ini tak begitu berat, tak begitu serius. Bukan masalah isu babi yang sebenarnya yang menjadi berat, tapi politik antara UMNO dengan UMNO. Dia bertembung dia sama dia, mana isu babi ini jadi belaga dia. Maka satu isu yang tak begitu berat ditimbulkan supaya mengatakan dia lah yang bijak menguruskan negara dia, iaitu yang sekarang ditimbulkan isu babi. Sedangkan isu babi itulah isu perkauman. Tidak cukup dengan memperalatkan media massa bagi menutup kelemahan UMNO mentadbir kerajaan negeri. UMNO sanggup pula membohongi rakyat dan orang kampung dengan mendakwa mereka telah bertindak menembak dan membunuh kesemua babi yang diternak di Bukit Beruang, Kuala Sungai Batu. Ikuti perkembangan wawancara kami dengan warga emas ini. Saya nak tanya pada Tuan Haji Bayus, isu babi yang sedang berlaku di Pulau Sungai Baru ni, apa pandangan Tuan Haji? Bagus ke? Nak babi ni okey ke? Tuan Haji cerita. Bagi pandangan. Kalau mengikut faham saya, kita nak babi ni, nak babi ni dia memang tak berapa elok. Tak berapa elok. Sebab apa dia tu jenisnya bukan daging tu kita memang tak makan, tapi bau dia tu. Orang kampung gaduh. Bau dia tak boleh tahan. Jadi macam mana apa ketua UMNO di sini buat tindak-tindakan macam ni, dan sudahnya saya dah baru dapat tahu ditembak lagi bagian tempat saya ni, dia nama apa Bukit Beruang. Hari bila dah kena tembak, ada dah kisih sikit. Maklumnya lah, ada kisih sikit. Jadi pandang memandang antara orang sebelah dengan sebelah lah, mana orang Cina dengan orang Melayu. Pandang-pandang dia. Tapi baik juga lah. Tapi tak adalah macam dalam macam dulu. Itu cerita saya pernah saya dah. Okey, bermakna UMNO Pulau Sungai Baru telah mengambil tindakan atau hapuskan ternak babi. Ternak babi tu. Jadi setakat sekarang ni yang Tuan Haji tahu tindakan UMNO ni macam mana? Di sini bukan tembak, dah tembak lah. Apa yang kita dapat tahu, bahawa penternak babi ini masih memohon pada pihak kerajaan supaya ternakan babi itu tidak dihapuskan kerana masalah dia tentang najis saja. Najis saja ya. Jadi pandangan Tuan Haji ni macam mana nak selesai masalah najis? Jadi orang kampung tak tahan, minta lah itu minum, tapi orang sebelah kata tak boleh. Sebab apa? Dia itulah kehidupan dan makanan dia kata dah. Yang orang Cina cakap ni. Jadi orang Melayu minta sampai hari ini belum selesai je tuan. Cuma UMNO saja yang suruh hapuskan ternakan babi ni. Macam parti-parti lain? Parti ni tadi saya tak kata. Saya mengikut ketua saya. Saya beralah. Kerja saya lah. Tak dihapuskan menjadi, dihapus pun pada saya. Sikap berpura-pura membohongi rakyat dan berlagak sebagai hero ini seakan-akan menjadi trend pimpinan UMNO untuk meraih sokongan rakyat.
yang tidak mengerti